List vaksin tambahan yang digalakkan. Okey. Untuk umrah dan haji, vaksin-vaksin ni dia ada 3 jenis. Yang pertama meningococcal, ataupun kita sebut ACWY. Kita tengok orang nak pergi umrah ataupun haji, dia bawa buku yang warna oranye tu kan. Yang paling wajib adalah meningococcal. Dia panggil vaksin wajib. Yang ni kalau kita ambil, dia tahan 2 ke 5 tahun. Macam saya ambil kan, 5 tahun pula baru nak ambil pula. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, influenza. Dia satu je wajib, 2 ni dia tak wajib. Influenza ni nak prevent daripada demam. Kita takut tak sesuai dengan campur orang ramai kan. Boleh ambil juga. Yang ni dia tahan dia setahun. Kalau nak ambil masa tahun depan nak pergi, ambil pula. Dia macam tu. Yang ketiga ni, minta maaf kalau salah sebut apa, pneumococcal. Lebih kurang macam tu lah sebutan. Saya tak tahu sebutan sebenar. Mungkin ada doktor boleh tolong komen. Yang ni nak prevent daripada paru-paru, nak jaga paru-paru. Yang ni doktor recommend untuk orang-orang yang warga emas, nak pergi haji dan sebagainya. Untuk vaksin-vaksin ni, kalau jemaah haji yang first kali meningococcal, dia wajib ambil. Kalau untuk petugas haji macam kami ni, memang wajib ambil 3 sebab kami nak jaga jemaah haji. Untuk umrah pula, dia meningococcal saja wajib. Tapi ada kala dulu dia wajib, lepas tu dia mansuhkan. Lepas tu dia wajib balik. Currently dia mansuhkan. Ke depan mungkin diwajibkan. Jadi kalau nak ambil, ambil lah. Dan saya cadangkan kalau nak ambil package terus. Jangan ambil satu vaksin, dia akan jadi mahal. Ambil pair 2 ataupun ambil 3 terus. Dia akan jadi lebih murah. Memang macam tu, mana-mana klinik dia buat package. Dan jangan ambil esok nak fly hari ni baru ambil. Jangan. Nak ambil ni ambil 2 minggu sebelum, 3 minggu sebelum. Dia tahan lama, setahun. Vaksin tu 2 tahun. Jadi bila kita ambil terlalu rapat, kita nak fly tu, dia tak sempat nak efek dekat badan kita. Tak sempat nak dia punya kesan tu. Jadi boleh ambil. Tengoklah mana-mana klinik yang ada berkaitan dengan umrah, insya-Allah ada sediakan. Ada klinik tak disediakan juga. Dan ni best. Kalau siapa yang ada grup 10 orang, 20 orang, 30 orang, tak tahu nak ambil kat mana. Kami kat TMK, kami ada 72 klinik panel vaksin umrah ni seluruh Malaysia. Bagi tahu, booking awal, DM kat saya talk, dia pergi dekat tempat kita. Itu lagi best. Doktor, nurse doktor tu, demai, buka bus, dia tolong suntik kat surau ke kat rumah. Private. Ni kalau siapa naik, tapi syarat 10 orang kat atas. Okay, jadi harap menjawab, harap bantu. Jangan lupa like, komen dan share.